Otak tu guna, kau jangan simpan kat lutut. Aku heran lah. Kenapa banyak orang komen kat saya ni ejen Mossad, saya ni pengkhianat, saya ni pro-Israel, saya ni pro-USA. Dalam video yang saya cerita tentang USA, apa yang dikeluarkan, mereka semua tuduh saya ni pro-USA. Dalam video yang saya pula kan, ceritakan apa yang kerajaan Iran sampaikan, tidak ada pun salah seorang yang tuduh saya ni pro-Iran. Kenapa tidak adil? Kenapa di situ kau boleh tuduh saya pro-Israel, pro-USA lah, apalah kan, tali baruk lah, ejen lah. Tetapi dalam masa yang sama, video yang tentang Iran tak ada pun salah seorang yang tuduh saya pro-Iran. Ke tak kena dengan tekak kau, jadi kau boleh tuduh aku. Hampret lah kau. Kalau kau rasa aku perlu ikut tekak kau, kau salah orang. Aku ni, ya, suka sampaikan berita yang telah dikeluarkan oleh agensi-agensi antarabangsa, tak kisahlah Al Jazeera ke, Al Arabiyah ke, CNN ke, mana-mana saja. Dan juga ada juga berita yang saya dapat juga daripada orang Gaza sendiri, yang mereka baca daripada berita-berita Ibri ataupun Israel, mereka terjemah dan saya ada grup dia. Saya cuma terjemahkan daripada bahasa Arab ke bahasa Melayu. Adakah perkara itu salah daripada segi otak kau yang sama seperti otak ikan? Kalau kau rasa salah, kau tak payahlah dengar. Kau scroll je ataupun kau skip lah. Aku tak paksa kau dengar. Aku tak paksa. Aku cuma terjemahkan. Kau tolonglah faham. Kau gunalah otak ikan kau itu. Kau jangan simpan otak tu dekat lutut.